صلوا على النور أحمد نور المنام المسارعون وخاب فيه المبتلون. أما والله لو كشف الغطاء لا شتغل المحسن محسن لا اشتغل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، أي كان سرور المقبول يشغله عن اللعب، وحسرة المردود تصد عليه باب الضحك. عن الأحنف بن قيس خاص. بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Asrarus Shaum, setelah menerangkan tentang tugas-tugas kita dalam menjaga hati dan juga anggota daripada bermaksiat, seperti mana kita diwajibkan untuk menjaga hukum yang zahir, kita juga dituntut untuk menjaga hukum yang batin, amalan batin, supaya puasa kita diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai harga dan nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pertama dikatakan Imam Ghazali menjaga mata daripada perkara yang haram, menjaga lisan daripada perkara yang haram, menjaga pendengaran daripada perkara yang haram. Yang keempat, menjaga baki anggota lain daripada perkara yang haram seperti tangan dan kaki dan sebagainya. Yang kelima, mengurangkan daripada makan, menjaga perut daripada makan benda yang haram dan juga syubhah. Yang terakhir kita ambil yang kelima tak ambil lagi. Yang kelima tak ambil lagi. Allah yastakthir min at-ta'am al-halal waktu iftar. Yang kelima adalah Imam Ghazali, perkara yang perlu dijaga oleh seorang yang berpuasa adalah tidak memperbanyakkan makan yang halal pada waktu iftar. Berarti kat mana itu ni? Kerana orang yang makan daripada perkara yang haram ketika berbuka puasa adalah seperti orang yang membina pada siang harinya lalu merobohkannya pada waktu petang. Wa kaifa yustafadu min as-shaum qahru aduwillah. Bagaimana seorang itu boleh mendapat manfaat daripada puasanya, yang merupakan tujuan puasanya apa? Untuk melemahkan syahwat kita, untuk melemahkan nafsu kita. Itu tujuan berpuasa. Dan macam mana musuh Allah iaitu nafsu kita ini boleh ditewaskan dan boleh direndahkan dan boleh dikalahkan jika mana seorang itu ketika berbuka, maka dia makan apa yang dia nak, dia balas balik apa yang dia dah tahan ketika siang hari, dimakan pada waktu malam. Maka tidak ada makna bagi mereka yang berpuasa kalau makannya ketika berbuka tetap banyak dan dia membalas balik apa yang ditahan ketika siang hari, makan pada waktu malam. Sebab puasa tujuannya untuk menahan hawa nafsu, tapi dia bukan menahan, dia hanya tangguhkan sahaja. Tangguhkan hawa nafsu dia, makan ketika malam. Jadi tidak ada function, tidak ada manfaat daripada puasa tersebut. Bahkan kata Imam Ghazali, wa bima wa rubbama yazidu alaihi min alwani ta'am. Bahkan ketika berbuka, rupa-rupanya setengah daripada orang, mereka menambah banyak lagi makan ketika berbuka berbanding dengan hari tak puasa. Rupa-rupanya di bulan puasa lagi makan banyak. Asalnya bulan tak puasa dah makan dah. Masuk bulan puasa tujuannya untuk menahan nafsu daripada makan. Tiba-tiba masuk bulan puasa, ketika berbuka, ketika moreh, ketika sahur dan sebagainya, dia bakal menambahkan lagi anwa', menambahkan jenis lagi. Dulu makan 3 jenis lauk, sekarang makan 10 jenis lauk. Dulu makan 1 jenis air je. Nah, ketika berpuasa 3 jenis air dia minum. Maka tambah lagi rupa-rupanya ketika berpuasa. Wa rubbama yazidu fi alaihi fi alwani at-ta'am hatta istamarratil adat bi an tadakhir jami'ul at'amah di Ramadan. Bahkan menjadi adat ketika zaman Imam Ghazali lagi. Dah menjadi adat manusia ini, mereka simpan makanan-makanan yang special ni di bulan puasa. Zaman kita lebih lah. Zaman Imam Ghazali sebut dah, istamaratil adatu bi an tadakhir jami'ul at'amah di Ramadan. Simpan menu-menu yang special ni untuk Ramadan saja. Seolah-olah bulan Ramadan jadi bulan makan dan minum. Seolah-olah bulan Ramadan menjadi bulan apa?
bulan kita memperbanyakkan juadah berbuka puasa. Itu berlaku pada orang awam sekarang. Bahkan kita sendiri pun kadang-kadang kita simpan makanan. Benda ni makan bulan puasa baru sedap. Seolah-olah bulan puasa jadi bulan makan. Padahal bulan puasa kena jadi bulan tahan makan, tahan diri, tahan nafsu daripada makan dan minum dan sebagainya. Tapi kebanyakan orang dah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan meraihkan makanan. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka hilang asrarus shaum. Hilang dah rahsia-rahsia puasa yang sepatutnya seorang hamba dapat di bulan puasa, tapi dia terlepas. Sebab apa? Dia memperbanyakkan makan di bulan puasa. Sebab itu kata Sayyidina Habib Umar, berapa ramai orang yang menyambut datang bulan Ramadan dengan juadah berbuka. Bukan dengan ibadah, tapi dengan juadah. Habib Umar pernah sebut tu, sambutlah Ramadan, laisa bikathratit ta'am, bukan dengan banyak makan, bukan dengan banyak lauk, bukan dengan banyak jenis makanan, tapi dengan banyak ibadah. Memperbanyakkan ibadah, sebab bila kenyang banyak ni akan kurang ibadah. Memang automatik badan akan jadi malas beribadah kalau dah mula kenyang. Dan kenyang yang bersangatan itu menjadi satu penyakit yang bahaya, boleh bawa kepada maksiat yang lebih besar daripada makan tadi. Fayu'kal minal at'imah fihi ma la yu'kal fi iddati ashhur. Maka dimakan di bulan Ramadan lauk-lauk jenis-jenis, banyak jenis yang tak dimakan di bulan yang lain. Kuih tu, lauk tu, air tu, bulan puasa je ada. Wa ma'lum anna maqsud as-shaum al-khawa wa kasrul hawa. Dan semua orang tahu bahawasanya tujuan berpuasa adalah untuk menghancurkan kita punya syahwat, melemahkan dia. Ditaqwa nafs ala taqwa, supaya nafsu lebih semangat untuk bertakwa. Nafsu kita ni semakin diberi makan, semakin malas beribadah. Semakin diberi kurang makan, semakin dia semangat beribadah. Itu sifat nafsu, memang begitu dah manual dia Allah buat macam tu. Sunnatullah, nafsu ni semakin banyak diberi makan, semakin malas beribadah. Dan kita pun rasa benda tu. Kalau terlalu kenyang ketika nak tarawih jadi malas. Jadi lambat bangun, jadi lambat mari, jadi lambat. Semuanya jadi lambat dan berat sebab apa? Terlalu banyak makan. Dan berapa ramai orang yang menjadikan bulan puasa ni sebagai bulan untuk mereka makan. Bulan untuk mereka memperbanyakkan makanan. Memperbanyakkan juadah berbuka. Lagi bazar tu berbalik dua-dua tangan ni. Bulan ni 5, bulan ni 5. Sebab apa? Bulan ni lah aku nak balas balik segala apa yang aku dah tahan di bulan-bulan yang lain, hanya di bulan ni sahaja. Maka itu orang-orang yang tertipu dengan keadaan setempat yang di zaman Imam Ghazali dah macam tu dah. Imam Ghazali dah berapa tahun dah dengan kita. Dah 500 tahun lebih dah dengan kita. Tapi dah di zaman dia pun orang dah tewas dengan benda ni. Di zaman kita lagi lah. Bahkan ada orang berazam dia bulan puasa nak makan, dah ada list. Siang nak makan, sahur nak makan apa, malam nak makan apa, ni nak makan apa. Mesti aku cari juga makanan ni. Mesti ada juga ni. Mereka menjadikan bulan puasa bulan untuk mereka hiasi siang atau siang taklah, malam mereka lah. Malam dan pagi mereka dengan berbagai bentuk jenis makanan. Baik. Wa idza dufi'atil mi'datu dhahwatan nahar ila al-isya hatta hajat syahwatuha wa qiyat raghbatuha. Jika mana dah ditahan perut kita ni sejak daripada pagi sampailah ke malam, maka syahwat dia semakin bertambah nak makan. Memang betul. Kita dah tahan pada siang hari, masuk maghrib je, dia punya semangat nak makan tu, punya syahwat tu tinggi. Thumma ut'imat, diberi pula makanan ketika itu. Thumma ut'imat minal ladzat wa ushbi'at. Di saat dia memang nak makan, kita beri pula makan. Nafsu ni di saat kita tahan bagus, tapi ketika kita balas balik, dia makin teruk. Pendek kata, lebih baik kamu tak puasa lagi berpuasa. Sebab nafsu kamu tu diberi apa yang dia nak ketika dia berbuka puasa. Dari makin teruk nafsu dia punya. Bukan makin bagus, makin teruk sebab apa? Ditahan sepanjang hari, tapi pada waktu malamnya dia bahang semua apa yang dia nak. Dia makan semua apa yang dia nak, maka lebih teruk daripada yang bukan bulan puasa. Wa zadat ladzatuha wa tadha'afat quwwatuha. Maka bertambahlah kelazatan nafsu tersebut dan bertambah lemahlah dia daripada beribadah. Sebab tu ada orang di bulan puasa, kalau di bulan bukan puasa dia boleh sembahyang jemaah, di bulan puasa tak boleh sembahyang jemaah. Semakin teruk, semakin jauh daripada ibadah. Sebab apa? Sebab benda ni. Sebab rupanya dia bukan berpuasa, dia hanya menangguhkan makan. Menangguhkan makan pagi, menangguhkan makan tengah hari pada waktu maghrib. Maka sembahyang maghrib pun dah tak berjemaah di masjid, isyak pun tak juga. Tarawih apatah lagi. Bahkan kata para ulama, tidak dikira orang tu mendirikan Ramadan kalau dia terlepas sembahyang isyak berjemaah. Man qama Ramadan tu paling kurang basic dapat qama Ramadan, qiyam Ramadan adalah dengan sembahyang isyak berjemaah dan sembahyang subuh berjemaah. Itu untuk orang awam.
Maknanya untuk mendapat title orang ni mendirikan malam Ramadan sepaling-paling kurang basic. Tak sembahyang tarawih tak apa. Paling kurang sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah. Itu untuk kebiasaan orang. Kalau talibul ilm, nah, sepaling-paling kurang tidak terlepas takbiratul ula dengan imam. Bukan masbuk. Bukan datang rakaat ketiga, rakaat keempat ketika sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Itu satu kesalahan yang besar kalau talibul ilm terlepas takbiratul ihram dengan imam ketika isyak. Sebab isyak tu paling besar. Lagi besar daripada tarawih semuanya. Sembahyang isyak yang paling besar. Sembahyang isyak dan sembahyang subuh. Nabi kata, man salal isyak fil jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sembahyang isyak berjemaah, seakan-akan mendirikan separuh malam dah. Separuh malam pun tak apa sembahyang isyak berjemaah ni. Dapat pahala dah. Nah, tapi itu untuk orang awam. Takkanlah kita sama dengan orang awam, hanya masuk tahiyat akhir, hanya masuk rakaat ketiga. Dah kita dah set masa pukul sekian-sekian sembahyang isyak. Patutnya kita dah tahu kena alert. Kalau pukul 9 nak sembahyang isyak, pukul 9 baru nak masuk tandas, pukul 9 baru nak pakai baju, pukul 9 baru nak ayam baju. Sedangkan kita dah beri masa untuk kita buat persiapan, kita buat benda lain. Waktu yang tak kena bersiap, kita bersiap masa tu. Jadi kurang banyak. Jadi rugi kita. Maka kalau kita sendiri tidak memperbetulkan diri kita dah masuk 10 akhir malam ni, malam 10 akhir ni, sama juga macam awal Ramadan, maka menjadilah kita orang yang rugi seperti mana kata Imam Ghazali di sini. ثم أطمئت من اللذات وشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساه كان راكدا لو تركت على عادتها. Kata Imam Ghazali, bertambah teruk nafsu dia yang kalau dia tak berpuasa lagi bagus. Seolah-olah bukan kata tak payah puasa, tapi nafsu dia sekarang itu menjadi di level yang lebih teruk daripada sebelum puasa. Maka bulan puasa jadi terbalik kok tu. Bulan puasa patutnya jadi madrasah untuk kita punya nafsu. Ajaran untuk nafsu, nak didik nafsu kita, tapi menjadi lebih teruk. Menjadi nafsu lebih teruk, maka kalau nafsu tak dididik bulan puasa, keluar je bulan puasa, masuk malam raya, wal'iyadzubillah. Dah, bulan puasa tak ada setan. Iblis tak ada. Masuk je malam raya, benda dah kuat dah. Mari pula pembantu dia. Orang kata, orang mengantuk disuruh orang bantal. Dah tengah ngantuk dah, mari orang bantal. Memang tidur tu. Dah, memang tak bangun-bangun. Sebab apa? Sebab di bulan puasa dia tak belajar mendidik nafsu dia. Sebab itu kata para ulama, kalau nafsu tidak dididik di bulan puasa, maka jangan mimpi boleh dididik pada bulan yang lain. Sebab bulan puasa ni wajib berpuasa. Bukan kata sunat, wajib. Tak puasa jadi haram, berdosa. Tapi tak jaga juga nafsu dia. Maka dia memberi apa yang nafsu dia nak, maka nafsu dia akan lebih teruk selepas puasa. Wal'iyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi mendoakan kecelakaan bagi mereka yang keluar bulan puasa tak diampunkan oleh Allah. Al-wail liman dakhala Ramadan, siapa yang masuk Ramadan tapi tidak diampunkan oleh Allah, dapat doa celaka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faruhus shaum wa sirruhu tad'iful quya allati hiya wasailu syaitan. Roh puasa, kita punya puasa ni ada dua. Ada zahir puasa, ada roh dia. Macam manusia, ada badan dia, ada roh dia. Badan sakit, roh belum tentu sakit. Kadang-kadang roh yang sakit, badan tak sakit. Dia dua benda berbeza. Jadi puasa pun ada dua juga. Ada zahir, ada batin. Semayang ada zahir, kat takbir, baca Fatihah, rukuk, sujud, itu zahir. Ada batin ni, ada roh yang semayang. Jasad yang semayang dengan roh yang semayang berbeza. Begitu juga dengan puasa. Ada jasad yang berpuasa, ada roh yang berpuasa. Maka roh puasa itu dan rahsianya adalah untuk melemahkan nafsu. Maka ada orang yang hanya berpuasa, jasadnya sahaja tapi rohnya tak berpuasa. Dengan apa? Bukan pada makan tu, pada keinginan dia beri apa yang dia nak. Sebab nafsu ni dia punya kelemahan, kalau diberi apa yang dia nak. Makin diberi, makin dia nak. Makin diberi, makin. Dia kata sikit je aku makan ni. Alah, sesenduk je tambah. Sejeng lauk je tambah. Sikit lagi, tambah sikit lagi, tambah sikit lagi. Sikit je. Tapi kita ingatkan itu sikit aku punya nak tambah banyak lagi. Besok malam lagi banyak, maka semakin teruk. Wan nafsu katifli in tuhmilhu ala hubir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu tu seperti anak yang menyusu pada ibu dia. Makin diberi susu tak akan berhenti. Dah umur 3 tahun menyusu lagi. Sebab apa? Mak dia beri sama pada dia. Maka dia tak akan berhenti menyusu. Bila dia boleh berhenti, sampai dijauhkan daripada mak dia. Biar dia menangis, biar dia meraung, biar dia mengamuk, biar mak dia menangis, semua. Dua-dua menangis sebab apa? Sedih tengok anak menangis ni. Tapi kena tahan sekejap. Tahan. Barulah akhirnya dia boleh berhenti. Itulah nafsu kita. Semakin diberi apa yang dia nak, semakin teruk dan semakin lemah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mesti tak dapat tidak kena belajar benda ni di bulan puasa. Faruhus shaum. Rahsia puasa itu adalah melemahkan nafsu kita.
yang nafsu ini menjadi tentera syaitan untuk mendatangkan kejahatan, dan tidak akan dapat melemahkan nafsu melainkan dengan bitaklil, mengurangkan. Kurangkan apa? Kita dah sebut pada awal puasa, kurangkan makan, kurangkan tidur, kurangkan bercakap, dan kurangkan bercampur dengan orang yang tak memberi manfaat kepada kita. Dengar jangan sambang kosong lagi, bangun terus. Jangan duduk dengan dia. Melainkan sekejap untuk jaga hati saja, lepas tu kita bangun. Tak, nak bersih hati ke, nak apa ke, itu ikut pasal ni. Kita tidak mahu terlepas pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada tugas kita. Nah, jaga hati kena jaga hati, tapi setakat yang kita mampu sahaja. Nah, ada orang memang tidak akan rela dengan benda tu. Memang nak ada masa makan, nak ada masa bersembang, nak ada masa sekian. Bahkan di bulan puasa sekarang, orang buat tempat, satu tempat khas untuk bersembang. Buat tempat khas, ada tikonnya, ada lampunya. Supaya apa? Orang bagi duduk situ, duduk, buang masa. Tujuannya itu. Banyak sekarang. Maka kita yang tahu kelebihan bulan Ramadan, jangan terpengaruh dengan benda-benda semua benda itu. Bahkan kita kena susun jadual kita. Mesti ada susun jadual. Kalau tak susun jadual, memang akan terlepas. Kalau tak ada jadual dalam bulan Ramadan, mengaji tak tahu bila, zikir tak tahu bila, kamu tak tahu bila, ikut senang je. Ada masa aku buat. Tak, maka dia akan terlepas banyak waktu di bulan Ramadan. Kerana barakatul awqat, berkatnya waktu di bulan Ramadan ni akan nampak bagi mereka yang susun jadual. Sebab tu kita, jadual kita pack. Supaya kita punya masa tak begitu terbuang. Kalau tak ada jadual, waliyahzubillah, lagi banyak terbuang. Kita ada jadual pun dah banyak terbuang dah. Ada jadual ni tapi banyak masa. Waktu kosong kita terbuang. Tak mengaji, tak berzikir, tak buat apa. Tapi alhamdulillah ada waktu terjaga dah. Tapi kalau yang tak susun jadual terus, lagilah banyak waktu terbuang. Sedar-sedar dah malam ngaji dah. Quran entah ke mana, Qiyamul entah ke mana, witir entah ke mana, sembahyang Jumaat entah ke mana. Maka itu pentingnya kita menyusun jadual kehidupan kita dan pastikan jadual ni berterusan kalau kita balik rumah nanti. Balik rumah jangan ingat, tak ada jadual dah aku, ustaz tak ada dah, wadah tak ada jaga. Kita mau ikut dah. Maka kita terlepas malam terakhir Ramadan yang merupakan malam paling afdal. Malam terakhir Ramadan, malam yang tak dapat dibeli dengan isi dunia dan semuanya. Boleh beli. Terlepas, terlepaslah. Tahun depan belum tentu dapat lagi. Maka malam akhir Ramadan ni jangan lepaskan peluang, melainkan kita gunakan semuanya. Setiap minit, setiap saat, semuanya mesti diisikan dengan perkara kebaikan. Apatah lagi kalau diisikan dengan maksiat. Waliyahzubillah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dah rugi orang yang menggunakan masa Ramadan pada benda-benda sia-sia, sembang kosong, duduk saja, khoyah, itu dah rugi dah. Apatah lagi mereka yang menggunakan untuk bermaksiat. Lagilah kerugian dan kecelakaan bagi dia, kerana dosa di bulan Ramadan tidak sama dengan dosa bulan yang lain. Digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau dosa di malam Lailatul Qadar. Seperti mana gandaan pahala, digandakan juga dosa. Dan kemurkaan Allah berganda bagi mereka yang meremehkan bulan-bulan yang mulia, meremehkan waktu-waktu yang mulia. Seperti mana buat maksiat di Masjidil Haram tak sama dengan di masjid lain. Buat maksiat dalam masjid tak sama dengan tempat lain. Buat maksiat di riba, di tempat belajar ilmu, tempat yang mulia tak sama dengan tempat lain. Jadi kena berhati-hati. Walan yahsula dzalika illa bitaqlil. Kamu tidak akan dapat melemahkan nafsu kamu melainkan dengan mengurangkan makanlah. Wa huwa an ya'kula aklatahu allati kana ya'kuluha kulla lailatin law lam yasum. Fa amma idza jama'a ma kana ya'kulu dhahwatan ila ma kana ya'kulu lailan falan yantafi' bi sawmi. Apa dengan kurang itu? Adalah dia hanya makan makanan yang malam saja, siang jangan perlu ganti. Ada pun orang yang gantikan malam makan siang, makan pagi, minum petang, diganti pada waktu malam. Semuanya dibalas balik. Bahkan lebih lagi, maka falan yantafi' bi sawmihi. Falan yantafi' afwan. Falan yantafi'a. Lan tu huruf nasab. Masuk fi'il mudhari' jadi lan yantafi'a. Falan yantafi'a, maka dia tidak akan dapat manfaat dengan puasanya. Bi sawmihi. Bal minal adab, bahkan adab ketika berpuasa adalah para salihin mereka ajar kita bahawasanya alla yakthurun naum bin nahar, tidak memperbanyakkan tidur di waktu siang sehinggalah dia merasakan lapar dan dahaga. Kalau banyak tidur, lepas subuh tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur, tak rasa lapar. Ulama ajar kita jangan terlalu banyak tidur, sebab bila tidur belaka tak rasa lapar. Puasa tujuannya memang untuk rasa lapar. Rasa lapar tu yang mendidik kita tu. Rasa perut ku dalam perut ni, rasa nak makan, rasa itu perasaan yang mengajar nafsu kita. Tahan juga, padan mukamu. Selama ni memberi makan semua orang. Biar kita bercakap dengan diri kita. Inilah makanan kamu sebenarnya.
Selama ni aku beri sama kamu makan, hari ni aku tak beri kamu makan. Kata ulama, adab orang berpuasa tidak memperbanyakkan tidur dan berehat. Kena sibuk dengan bekerja, mengaji Al-Quran, semayang, zikir, tadarus Al-Quran dan sebagainya, supaya dia rasa lapar. Rasa lapar. Bila rasa lapar itulah perasaan lapar tu mendidik dia. Tapi kalau dia sejak pagi semayang subuh tidur sampai ke petang, tak rasa lapar lah. Wa minal adab alla yukthirun naum bin nahar hatta yahissa bil ju' wal atash, sampai dia boleh rasa perasaan lapar dan dahaga tu. Wa yastash'ir dha'fal qawi, dan dia boleh merasakan lemah nafsu dia ketika itu. Oh, lemah, tak gerak. Tak gerak apa? Tak gerak nak buat maksiat. Fayasfu inda dhalika qalbuhu, ketika itulah hati dia mula dah terbersih sikit-sikit, tersuci. Allah sucikan hati dia tanpa kita sedar. Macam ada satu mesej yang dalam kita punya hati ni, sapu perasaan lapar. Maka bersinarlah hatinya dengan sebab rasa lapar tadi. Wa yastadima fi lailihi qadran min ad-dha'fi hatta yakhiffa 'alaihi tajahuduhu wa awradu. Dan pada waktu malam pula ketika berbuka, jangan balas balik. Teruskan dalam posisi itu. Kata guru kita Syekh Abu Zaki, makan tu hanya untuk apa? Hanya untuk boleh bangun semayang saja. Bukan untuk kenyang. Makan ketika berbuka hanyalah untuk boleh bangun semayang saja. Jangan lebih daripada hal itu. Kalau lebih daripada hal itu, dia akan lemah ketika nak semayang tarawih nanti. Dia akan lemah. Sebab kita makan ketika berbuka bukanlah untuk kenyang, tapi hanya untuk membolehkan kita semangat terus dalam semayang berjemaah lepas tu. Semayang maghribnya, semayang tasbihnya, semayang tarawihnya, semayang witirnya. Itu tujuannya. Supaya ringan untuknya tahajud dan wirid-wiridnya. Fa'asas syaitanu alla yahuma ala qalbihi fayanzur ila malakutis sama. Maka dengan perkara itu, syaitan tidak akan mampu lagi masuk dalam hati dia. Sebab apa? Hati dah mula bercahaya. Kegelapan ni dia akan tewas dengan cahaya. Kegelapan akan tewas dengan cahaya. Sebab tu kalau orang tengah dalam gelap, dia sedap. Bila buka je lampu, dia sakit mata. Dia rasa susah nak tengok. Sebab apa? Kegelapan akan tewas dengan cahaya. Dan dia terpaksa buka mata dia. Sebab itu kalau kita didik hati kita di bulan Ramadan, nanti keluar Ramadan, syaitan tak boleh masuk. Tapi kalau hati tak dididik, jiwa tak dididik, nafsu tak dididik di bulan puasa, maka tafadhal syaitan, tafadhal masuk, marhaba, ahlan wa sahlan. Malam raya tu ada hotel untuk dalam hati kita. Dah dibuka free of charge. Ada makanan, ada apa, untuk dia masuk dalam hati kita. Sebab apa? Kita tak tutup di bulan Ramadan. Bulan puasa peluang Allah bagi kita. Allah ikat syaitan, Allah ikat iblis supaya kita boleh benakan benteng. Sebab itu kata Nabi, as-sawmu junnah. Puasa tu kamu nak buat benteng, kamu nak bina pagar. Waktu kita nak bina pagar 30 hari, 29 malam ni, waktu kita nak bina benteng. Supaya nanti bila bulan puasa, saya tak boleh lepaskan, tak boleh masuk dah. Dulu boleh masuk lagi, kan tak boleh masuk dah. Sebab apa? Ada benteng yang kuat, ada cahaya yang kuat. Dan kegelapan kalau masuk dalam cahaya akan hilang. Maka itu tujuan berpuasa. Fayanzuru ila malakutis sama. Kalau dah hatinya bercahaya, hatinya dah dibentengkan dengan cahaya puasa, cahaya iman, cahaya zikir di bulan puasa, maka dia akan tengok kepada malakutis sama, alam malakut. Alam muluk, alam malakut. Alam muluk apa kita nampak ni? Pokok, buahnya, tiang api itu alam muluk. Ada alam malakut, alam sebalik mata kita yang tak ada nampak dengan mata kita, nampak dengan mata hati. Itulah permulaannya dengan apa? Dengan kasyaf. Allah beri kasyaf. Boleh tahu dia fikir apa. Tapi bukan itu tujuan kita. Boleh tahu apa isi hati orang, boleh tahu. Itu permulaan alam malakut. Diberikan ilmu kasyaf. Kasyaf ni apa? Disikapkan hijab. Nampak macam-macam. Itulah rizal orang ada ilmu kasyaf ni. Satu ujian juga untuk dia. Kadang-kadang ilmu kasyaf ni dimulakan dengan mimpi-mimpi. Maka itu juga ujian. Tapi akan dapat peningkatan pada iman dia. Ada peningkatan pada takwa dan ilmu. Ada orang tak pernah dengar pasal benda ni. Yang dia tahu hanyalah makan minum, beli rumah, beli kereta, cari tanah. Itu saja. Sampai ke mati. Tapi kita Allah berikan kemuliaan. Beritahu punya ada alam malakut yang kita boleh capai di atas dunia ni. Di situlah orang-orang soleh mereka merasakan kelezatan beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka merasakan al-unus billah. Apa al-unus? Rasa tenang dengan Allah. Semayang tu kalau nak orang yang lama sekali. Kalau boleh zikir lama-lama. Semayang baca Quran nak lama-lama. Tak mahu masa ada dengan orang, sibuk dengan orang, tak mahu. Nak sibuk hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang merasakan al-unus billah. Rasa tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan makhluk bagi mereka tidak ada apa-apa nilai dah. Istawa bainahu al-hajar wa dhahab. Sama dah di depan dia, batu dengan emas, tak ada beza dah.
Orang beri batu pun tak ada masalah, beri emas tak ada masalah. Orang ambil batu daripada dia, orang ambil daripada emas tak ada masalah. Bagi dia sama saja, pujian dan cacian sama saja. Sebab apa? Yang dia nak hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kepada peringkat man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun bertemu dengan dia. Ketika itu tak adalah dia nak menaikkan apa? Mati. Nak mati je. Tunggu bila aku boleh mati. Sebab apa? Nak bertemu dengan kekasihnya, Allah dan Rasulullah. Seperti masa Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika mana di saat nazak dia tak, isteri dia kata, wah karbata, wah karbah, wah karbah, habis dah aku ni, celaka dah aku ni, suami aku nak mati dah, siapa nak cari rezeki, habis dah. Sedih tengok keadaan suami dia dalam keadaan nazak. Kata Sayyidina Bilal apa? Bal wa tarbah, bal wa tarbah. Hai biniku, hai isteriku, bahkan beruntungnya aku, bahkan beruntungnya. Nak mati dah, kata beruntung lagi. Suami dia kata, celaka dah, habis dah, malang ni nasib suami aku, nak mati dah, sakit apa semua dah. Kata Sayyidina Bilal, bal wa tarbah, bahkan aku lebih gembira dengan keadaan ini. Bal wa tarbah, bal wa tarbah, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Kerana esok kalau aku mati esok, dah, aku boleh bertemu dengan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat-sahabat yang lain. Muhammadan wa hizbah, Muhammad dan tentera-tenteranya. Sedang bila dah lama terpisah dengan kekasihnya, kematian adalah apa yang paling ditunggu. Itu keadaan orang-orang soleh yang mereka paling tunggu apa? Saat nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa kita minta selalu, ya Allah, jadikanlah hari yang paling kita gembira, hari yang paling kita suka, hari yang paling beruntung untuk kita, hari kita bertemu dengan Allah. Bukan hari pernikahan kita, bukan hari raya, bukan hari apa, tak. Kita nak hari yang paling special, hari bertemu dengan Allah. Sebab itu yang paling penting dalam hidup kita. Bagaimana kita nak buat wajah kita ni bertemu dengan Allah. Nah, wajah yang tengok benda yang haram ke, wajah yang suka tidur ke, wajah yang banyak makan, nak bawa muka kita macam mana bertemu dengan Allah? Kalau kita buat kesalahan dengan polis pun tak, kita takut nak tengok polis. Nak tengok dia pun takut. Padahal kesalahan tu dengan makhluk je, tak ada masalah pun, bayar sama, settle lah. Nah, paling boleh kurang masuk penjara. Tapi dengan Allah SWT yang tahu segala isi hati kita, kita buat apa seorang-seorang, kita fikir apa, semua Allah tahu. Macam mana kita nak bertemu dengan Allah, nak bawa kita punya hati ni, wajah batin kita ni, apa yang ada padanya? Ada semayang ke tak? Ada kemuliaan ke tak? Ada hadir hati tak? Sebab kalau kita semayang macam mana pun, ibadah macam mana, tidak ada ittisal dengan Allah, tak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati tak terhubung dengan Allah. Kata Sayyidina Abi Umar, seperti apa? Orang yang semayang, beribadah, berzikir, tarawih sebagainya, tapi hati lain, tak tersambung, tak terhubung dengan Allah, seperti elektrik. Elektrik ni, kita bunyi-bunyi ni, dia tutup pelak ataupun cabut pelak, bunyi tak? Tak bunyi. Ataupun sambung dah pelak, tekan resmi, tapi memang tak ada api. Jadi tak? Jadi juga. Begitulah ibadah. Kalau tak ada hubungan dengan Allah, maka tidak ada elektriknya, tak ada tujuan. Tak tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak bunyi mic. Nah, macam Habib membuat contoh seperti apa? Seperti Allah tak ingat contoh apa Habib membuat. Seperti steka baju. Nah, baju kedua-kedap, ambil steka, pasang pelak. Ataupun tak pasang pelak lagi, steka 2 jam steka. Hilang tak keduk? Tak hilang. Sebab apa? Pelak tak pasang. Begitulah ibadah yang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah, tapi hati lain, tak rasa, tak faham makna ibadah. Tidak hadir hati ketika beribadah. Seperti orang yang setrika baju, baju berkedut-kedut. Tak buka pelak, orang buka pelak setrika lagi. Tak jadi sebab apa? Tak ada api punya rumah dia. Tak ada api, tak payah api. Nah, maka setrika tu tak memberi faedah kepada dia. Sebab apa? Tidak ada elektrik, tak ada elektrik. Ini sebut listrik, tak ada listrik. Maka ketika itu tidak ada function dalam beribadah. Sama juga orang berpuasa, tak faham tujuan puasa apa, maka tak ada function dia punya puasa. Walaupun dia tahan lapar, tahan dahaga, tapi pada waktu malam dibalas balik semua, maka tidak ada function, tidak ada tujuan pada puasanya. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Walailatul qadri, Imam Ghazali sebut pasal Lailatul Qadar. Lailatul Qadri ibaratun anil lailatil lati yankashifu biha syai'un minal malakut. Di malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah singkapkan untuk orang macam kita yang biasa, yang bukan wali Allah, yang bukan para salihin. Orang biasa boleh dapat di malam Lailatul Qadar, dibukakan alam malakut. Diberikan kepada siapa yang Allah nak. Wa huwa al-murad biqaulihi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri, kami turunkannya, yakni Al-Quran,
pada malam Lailatul Qadar. Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlatan min at-ta'am fa huwa anhu mahbub. Fa huwa anhu mahjub afwan. Fa huwa anhu mahjub. Kata Sayyidina Imam Ghazali, barang siapa yang menjadikan di antara hatinya, dah, dalam dadanya ni ada tempat makanan yang banyak. Maknanya dimakan banyak. Masuk dalam makanan. Dah, maka dia akan terhijab pada malam Lailatul Qadar. Tak dapat tengok. Tak dapat melihat sir malakutus samawati wal ard. Tidak akan dapat melihat alam malakut di malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Dalam perut dia ni penuh dengan makanan. Tidak ada tempat untuk masuk rahsia-rahsia Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhla mi'datahu. Siapa yang kosongkan perut dia, fala yakfihi dhalika li raf'il hijab ma lam yakhli himmatuhu an ghairillahi azza wa jalla. Siapa yang kosongkan perut pun belum tentu dapat, selagi mana dia tidak adalah hati dia melainkan Allah SWT. Jadi yang dapat siapa? Mereka yang kosongkan perut dan kosongkan hati daripada selain daripada Allah. Itu yang akan dapat tengok malakut pada malam Lailatul Qadar. Alam malakut mana tu? Itu yang tengok macam-macam tu. Nah, tapi bukan itu tujuan kita. Nah, itu Allah bagi pada siapa yang dia nak. Cuma kita usahakan sahaja. Sepaling-paling kurang, siapa yang dapat sentuhan Allah di malam Lailatul Qadar, dia akan mudah menangis. Itu tanda Nabi sebut. Hati dia akan lembut, senang nak menangis. Kenal dosa je, menangis lalu. Tinggal Rasulullah je, menangis lalu. Tak perlu paksa. Dia automatik mudah. Sebab apa? Sebab hati dia dapat sentuhan daripada kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mudah nak dapat dan banyak peluang bila malam Lailatul Qadar. Syaratnya apa? Dua. Yang pertama, kosongkan perut. Yang kedua, kosongkan hati daripada selain daripada Allah. Keluarkan segala cinta dunia, segala hasad dengki, segala riak, segala ujub. Buang dulu. Kosongkan perut. Itu sekarang berada di posisi yang paling bagus. Berpotensi dapat benda itu. Dan dia akan dapat bermusafah dengan malaikat di pagi Lailatul Qadar. Hatta tatlu'a asy-syams, kata Allah apa? Inna anzalnahu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Hatta tatlu'a asy-syams apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, selamat malam tu tenang sampailah terbit fajar. Ketika terbit fajar, malaikat naik balik. Ketanda-tanda Lailatul Qadar, pada paginya tak panas. Matahari tak boleh nampak. Sebab apa? Dipenuhi dengan sayap malaikat. Sebab Lailatul Qadar bukan macam malam-malam Ramadan yang lain. Lailatul Qadar semua malaikat turun. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Malaikat semua turun, Jibril pun turun sekali. Maka dia duduk sampai bila? Sampai subuh. Sampai subuh, bang di subuh naik. Bila naik, bila terbit matahari tak nampak. Sebab apa? Ditutup oleh sayap para malaikat. Maka dia punya pagi tu mendung je. Dan dikatakan malamnya tak berbintang. Sebab apa? Tertutup dengan sayap malaikat. Tak berbintang sangat. Tanda-tanda je. Jangan cari waktu. Tak, yang penting kita beramal setiap malam. Cuma tanda-tandanya, alamat dia. Sebab apa? Pada malam tersebut Allah turunkan semua malaikat. Ada video Ustaz Muzani dia kata, jam jalan dekat langit. Jam. Macam orang balik raya. Tak nak gerak. Sebab apa? Penuh dengan malaikat. Merata ada malaikat. Jumpa je orang buat taat. Jumpa je orang istighfar. Tengok je orang minta doa. Tu dikabulkan. Terima selalu. Nak apa minta malam? Nah, buat je amalan digandakan 1000 bulan. Lebih daripada 1000 bulan. Itu malam Lailatul Qadar. Syarat nak dapat benda ni apa tadi? Mesti kurangkan makan. Maka 10 akhir nanti, kalau boleh jaga kita punya berbuka puasa. Makan hanyalah untuk kita bangun sembahyang tarawih saja. Itu saja. Bukan makan untuk tahan sekejap. Nah, nanti lepas raya tak ada masalah lah nak makan tupak apa benda pun tak. Tapi supaya kita dapat ni, dapat sir pada malam Lailatul Qadar ni. Wa man ja'ala wa man akhla mi'datahu. Siapa yang mengosongkan perutnya, fala yakfi, tak cukup lagi, melainkan kena kosongkan hatinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika huwal amru kulluhu. Wa mabda'u jami' dzalika taqlilul ta'am, dan permulaannya semua bermula dengan apa? Mengurangkan makan. Sayati lahu mazidu bayanin fi kitab at-timah, insya-Allah, dan lebih akan datang lagi syarahan dalam bab kitab bab makan. Barulah data yang keenam. Syarat yang keenam untuk dapat sir puasa, rahsia puasa adalah apa? An yakuna qalbahu ba'da al-iftar mu'allaqan muttaraban bainal khauf war raja. Lepas dah berbuka, dah tahan mata, tahan telinga, tahan mulut, tahan perut, jaga makan. Last sekali lepas dah berbuka ni, kena duduk dalam posisi takut dan berharap. Takut apa? Takut puasa tak diterima oleh Allah, dan berharap Allah terima puasa dia. Bukan senang boleh bergelak ketawa lepas berbuka puasa, tidak. Orang yang dalam hal ibadah, dia lepas ibadah dia takut.
Lepas sembahyang dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, sebab apa? Dia risau sembahyang tak diterima oleh Allah. Dalam masa yang sama dia berharap, ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qira'atana. Terimalah sembahyang kami, ya Allah. Kami memang lemah, kami memang jahat, kami memang kurang, kami memang tak khusyuk, tak khudur hati, tapi terimalah ya Allah. Duduk di posisi antara al-khauf wal raja. Seperti sayap burung, 50-50. Taklah saya yakin ibadah dia terima, dan tak juga kata tak terima dah ibadah ke tak. Dia berharap dan juga takut. Dalam posisi yang orang duduk pertengahan, di antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'a. Yad'un rabbahu khaufan wa tama'a. Maka doa kepada Allah dalam keadaan takut, tak terima doanya, dan tamak, nakkan penerimaan doa daripada Allah SWT. Itu keadaan kita lepas kita berbuka puasa. Bukan senang-senang, oh duduk suka ria, dah lepas berbuka puasa kita kena takut. Takut apa? Takutlah puasa sehari orang tak terima, rugi saja. Dan juga berharap puasa kita diterima dan dipandang dan diberi ganjaran oleh Allah SWT, dan menjadi sebab untuk kita mendapat kegembiraan di ketika bertemu dengan Allah nanti. Lis-shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka puasa sebab bersyukur boleh berbuka puasa. Yang kedua, gembira ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam kita sambung lagi akan datang dalam roh yang akan datang insya-Allah, iaitu seorang yang berpuasa tadi lepas dia berbuka mestilah duduk di antara takut dan berharap, kerana tak tahu adakah puasa ini diterima ataupun tidak. Wallahu a'lam. Nah, sekarang malam dah masuk malam ke-19. Lagi 2 bulan dah masuk kepada malam 10 akhir Ramadan. Yang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyr awakhir syadda mi'zarahu. Nabi kan ikatkan tali pinggang Nabi, ketatkan kain Nabi. Nak kinayah menunjukkan kepada apa? Tanda Nabi akan bersungguh-sungguh, lebih bersungguh dalam ibadah. Lagi bersungguh-sungguh. Bukan makin malas. Kita ni makin malas ni. Dulu boleh mengaji sejuzuk sehari, sekarang dah setengah juzuk. Dulu Allah SWT Muhammad boleh sedekah RM50, RM1, RM10, hari ni ada RM1. Tadi makin kurang. Memang itu biasanya manusia. Makin akhir Ramadan, makin malas, makin kurang. Dah tinggal sikit dah, kurang semangat. Jadi kita jangan sampai kita gitu juga. Kena sentiasa bersemangat. Jangan semakin lama semakin kurang. Jangan, kena sedar. Kata dalam kita punya mazhab semalam, ya qalbi istaiqid, wahai hatiku bangun, wahai nafsuku bangun. Jangan terlelap, jangan terlena dengan Ramadan. Ada orang dia mula-mula dia cegah, lepas tu dia malam tu tidur. 10 malam akhir tu pun tidur belaka. Tidur maksudnya apa? Sibuk dengan dunia lah. Tak sedar dah dengan Ramadan, dah lepaskan semua. Padahal terakhir ni lah yang berharga sekali, yang paling mahal sekali. Seolah-olah yang terakhir ni lah hadiah utama duduk di 10 akhir. Lepas 10 pertama, 10 kedua tu sagu hati. Hadiah tempat pertama di mana? 10 akhir. Di situ tempat kita nak cari the main prize. Hadiah yang paling besar sekali di malam 10 akhir. Walaupun bukan malam Lailatul Qadar. Setiap malam ada perbezaan, ada keistimewaan yang berbeza. Ya Allah letakkan bagi mereka yang nak kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah bagi mereka yang mengambil dan meminta. Dan rugilah bagi mereka yang lalu di tepi batu permata, dia biar gitu je, tak ambil. Tapi dia pergi ambil apa? Dia pergi ambil bangkai, pergi ambil najis, pergi ambil kotoran, pergi ambil hingus, pergi ambil nanah, pergi ambil benda-benda yang kotor. Di saat sebelah kanan dia ada benda yang mulia, dia pergi ambil benda yang kotor. Oleh yang Allah SWT, kenapa macam mana lagi orang macam ni? Duduk di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, dengan orang yang mulia, ibadah yang mulia, tapi dia masih lagi sibuk dengan benda lain. Maka tak ada tempat dah nak ubat orang. Tak ada obat dah dia ni. Melainkan mati je ubat dia. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia semua sedang tidur. Bila dia mati baru dia sedar. Kita ni semua sedang tidur. Nanti mati baru sedar. Tak sedar rupanya dunia ni berharga untuk kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita mohon doa semoga Allah berikan kita kegembiraan ketika berbuka puasa dan ketika bertemu dengan Allah SWT, dan Allah terima puasa kita, ibadah kita. Allah tambahkan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita terus bersemangat dan boleh buat ibadah dan boleh menjadi hamba Allah yang jujur dengan Allah SWT. Dan kita mengharap Allah boleh jadikan kita orang boleh menahan nafsu kita, boleh menahan syahwat kita, dan menjadikan nafsu kita ni terbenteng dengan puasa, dengan ibadah kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa salafus salih wa kutubuz zaman wa man sayyidil wali wa man sayyidina Syekhna Sayyid Habib Umar
ويختم علينا وهو راض عنا في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.